Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nuriman bin Muhammad Nur Faizal dari Sekolah SK Sungai Lang. Sekarang kita beralih ke ibu negara Malaysia, Kuala Lumpur. Kali ini kita akan melihat dua ikon moden iaitu KL Tower dan TRS, Menara Merdeka 118, Menara Berkembar dan Four Seasons Place. Tetapi dalam dunia Minecraft, jom kita teroka bagaimana bandar moden ini dibina dalam bentuk blok. Dalam dunia sebenar, Menara Kuala Lumpur merupakan menara komunikasi yang terkenal dan menjadi tarikan pelancong. Bahagian atas menara boleh dijadikan observation deck di mana pemain boleh melihat keseluruhan bandar Minecraft, sama seperti fungsi sebenar KL Tower. Seterusnya, kita lihat The Exchange 106 TRS yang melambangkan kemajuan ekonomi Malaysia. Dalam Minecraft, bangunan ini dibina menggunakan blok glass dan iron block untuk menunjukkan reka bentuk moden dan futuristik. Kehidupan di Kuala Lumpur sangat pantas dan moden. Dalam Minecraft, kita boleh membina sistem jalan raya, kenderaan dan lampu isyarat untuk menunjukkan pergerakan bandar. Dari segi kelestarian, kami menerapkan SDG 11 iaitu bandar mampan kerana susun bandar dengan teratur. Selain itu, SDG 7 iaitu tenaga bersih kerana telah menggunakan percayaan yang cekap. Yang terakhir, SDG 13 iaitu tindakan iklim kerana kurangnya pencemaran. Ini menunjukkan bahawa walaupun bandar moden, kita masih perlu menjaga alam sekitar. Kesimpulannya, KL Tower dan TRS bukan sahaja simbol kemajuan negara, tetapi juga boleh ditorakai secara kreatif dalam Minecraft. Dengan imajinasi dan perancangan yang baik, kita boleh membina bandar yang bukan sahaja cantik, tetapi juga lestari untuk masa depan. Terima kasih kerana menonton.